Yang pertama itu, kalau misi bantuan, kenapa tak minta tolong negara China untuk pakai airdrop? Presiden China baru datang Malaysia. Menteri-menteri kita kata apa? Kita mempunyai hubungan baik dengan dia. Atas faktor keselamatan, hantarlah pakai airdrop. Kenapa? Nak tunjuk korang hero ke apa? Misi gagal. Apa yang korang heronya? Kena tangkap. Dia lah yang pergi serah diri. Dah tahu Israel akan tangkap. Pergi serah diri. Lepas tu buat video. Oh, saya telah disontot lah. Saya telah diseksa lah. Ni semua apa ni? Pelik kan? Israel tu kalau dia tangkap orang, dia buat macam tu ke? Tak kena bunuh pun dia cukup bagus. Jadi aku pelik. Kenapa Israel ni tiba-tiba macam orang beriman ni aku tengok pula. Baik pula dia. Orang ceroboh negara dia nak bantu musuh dia. Dia tangkap, dia boleh lepas macam tu je. Kan korang kata korang nak tunjukkan negara Eropah kekejaman Israel. Seolah-olah macam Eropah tu selama hari ni berpuluh tahun, beratus tahun. Tak tahu pun kata Palestin tu kena serang. Apa punya sembang bodoh ni?